kedai buku, buku Access. Ni di antara buku-buku muzik lah. Okey, kita tengok buku muzik ni. Rolling Stone. Lepas tu kita ada buku TV show. Okey, ni semua. Ni buku Mariah Carey. Siapa minat buku Mariah Carey? Ni buku dia. Okey. Ni Harry Potter patung ah. Ini peminat Guns N' Roses perlu ada lah ni buku ni. Ni perlu ada lah. Queen, Freddie Mercury. Ni buku Gone Too Soon, orang-orang yang dah pergi. Ni Elvis Presley. Siapa minat Elvis Presley lah ni. Elvis Presley juga ni. Elvis Presley. Siapa minat tengok lah. Ni Michael Jackson. Aku rasa ni Michael Jackson tengah ni kot, sebelum dia pergi kot. Michael Jackson masa dia pergi, meninggal. Especially banyak lah. Ni Rod Stewart. Stewart. Elvis Presley. Ni pun Elvis Presley juga dia ni. Elvis Presley. Berminat bolehlah datang sini dekat Lalaport di Bukit Bintang. Ni 100 movie lah, TV show yang kita pernah tengok dulu. Ni buku kumpulan Queen, iaitu Freddie Mercury. Ni semua ni kawasan ni semua kedai buku-buku ni. Tu buku WWE, wrestling. Banyak kedai-kedai buku ni.